isu tanah sungai baru di Kampung Baru. Kampung Sungai Baru. Sekarang ini memang sudah menjadi bukti bahawa tanah ini diambil semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Itu tak boleh dipertikaikan lagi. Dan apabila disebut di zaman Perikatan Nasional, Perdana Menterinya ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Tan Sri Mahyudin Yassin pula membuat kenyataan dia tidak terlibat, tidak ada kena-mengena dengan dia. Dan dia menyebut pengambilan itu dibuat melalui urusan akta tanah, pengambilan tanah. Maka persoalannya, siapa Menteri Wilayah Persekutuan waktu itu? Khalid Samad, Menteri Wilayah di zaman Pakatan Rakyat Pemerintah, PH lah, pemerintah. Beliau menjadi Menteri Wilayah. Beliau dalam kenyataannya yang terbaru mempersoalkan apakah menteri yang bertanggungjawab pada waktu itu membawa perkara ini ke Kabinet. Kalau ikut Tan Sri Mahyudin, isu ini tak dibawa ke Kabinet. Sebab itu Tan Sri Mahyudin kata dia tak tahu. Kalau dibawa ke Kabinet, mesti Tan Sri Mahyudin tahu mana satu yang betul ni. Makin bercelaru ni. Masing-masing nak lepas tangan, masing-masing nak cuci tangan. Macam mana ni? Terus siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini? Jadi kena buat penjelasan. Semua kena buat penjelasan yang telus, yang boleh diyakini. Tan Sri Mahyudin mengatakan dia tidak tahu. Dan buktikan benar-benar dia tidak tahu siapa menteri pada waktu itu. Dan waktu itu menteri ini lapor ke tidak kepada Tan Sri Mahyudin, bawa ke tidak pada Kabinet. Dan inilah ceritanya yang menimbulkan kekecohan isu tanah Sungai Baru ni. Jadi kita ni, termasuk NGO orang ramai, riuh rendah ni duk nak pertahankan Sungai Baru ni, tanah Sungai Baru ni, kerana ini tanah dalam Kampung Baru, warisan orang Melayu. Mas, MAS. Jadi mereka-mereka yang terlibat ni kenapa duk diam ni? Rakyat kena tahu siapa pemimpin yang bertanggungjawab tanpa mengira mana-mana parti. Saya tidak bersentimen dengan mana-mana parti, baik parti yang memerintah ataupun parti pembangkang. Saya bercakap hanya atas dasar kebenaran. Who is responsible? Dan dia kena ambil tanggungjawab. Saya percaya dan saya yakin dan saya rasa munasabah kalau saya gesa SPRM menyiasat perkara ini. Apakah ada elemen salah guna kuasa? Adakah elemen rasuah? Sehingga pemaju boleh mengambil tanah ini menggunakan akta apa ni? Pengambilan tanah melalui Menteri Wilayah Persekutuan. Ini wajib disiasat.